Hai, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay. So hari ni aku nak buat konten apa guys? So hari ni aku nak buat konten. Aku nak reaction video lama aku. Aku ada terjumpa balik video lama aku dekat YouTube FI Studio yang FI_Studio official. So aku ada nampak balik video tu, video aku menyanyi guys. So video tu kalau aku tengok balik memang palak gila tu ni aku tengok video tu. So hari ni kita nak react balik video tu. Suara aku dengan suara aku yang Loni lah dengan suara masa tu. Weh, memang beza yang amat lah. So guys, so jom kita tengok. So aku sambil pegang ni sebab aku nak direct dengan mic wireless tu, dia macam suara tak sedap. Kalau apa tengok beli video yang sebelum ni, aku direct dengan tu, dia tak sedap. So jom kita tengok sama-sama. Okay, kita kena screen record dulu. Tak screen record macam mana nak buat kan. Okay, 1, 2, 3. Okay. Hello guys, hari ni aku nak nyanyi lagu Tiara daripada Chris. Allah. Let's go guys. Tukar 1, 2, 3. Oh, masa tu aku pakai mic ni lah juga. Aku pakai mic ni. Masa ni aku dah channel yang aku kena ban tu. Berapa? Dekat 1k lebih. Bukan 1k, dekat 2k dah. Channel lama masa ni. Aku sanggup kat PC aku pasang kat ini. Dengar ah. Tiara menggam kenangan zaman persekolahan. Dah macam apa Tiara mimpi kita bersanding. Aku set up ala kadar ni untuk buat video ni. Okay, apa layar jalan noh. Gak bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimah di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Macam bapuk lagi dengar. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Jauh-jauh meniti puncak menara gali yang menjanjikan hidup. Aku ni raya pun tak tahu aku nak react apa video ni. Sebab memang macam sial lah orang kata. Tengok balik video kita zaman dulu, video kita buat YouTube dulu. Memang macam ni. Jika kau bertemu aku begini, belum putus udang keringat membasahmu. Slow sikit. Bingit. Aku ni raya dengar apa bingit. Turun terukung hanya terbakar sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau rasakan? Zaman tu dengan muka budak yang mat orang tengok. Betul lo ni orang kata aku bapak orang lah. Pelik juga. Nampak tua sangat kalau ni tau. Tak masa ni teruk punya muka budak bocah alok orang tengok. Masa ni tak silap aku record, cucuk kat telefon. Sound tu direct mic kat mic ni. Memang kalau hampa dengar tu lagu sayup, suara aku kuat sebab mic ni aku nyanyi macam ni, memang direct terus gitu. Aku buat apa masa ni? Oh, chorus. Jika kau bertemu aku begini, belum untuk bulan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum hanya
Masih bisakah engkau hargai cintaku lagi? Oh tiara, pedihnya dapatkah kau rasakan? Oh tiara, pedihnya dapatkah kau rasakannya? Aku boleh pula lagi masa ni. Tiara. Tiara. Oke guys, lagu ni pun dah habis. So guys, jumpa di next video. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan share dan support channel FI Studio sampai 200 subscriber guys. So guys, terima kasih kerana menonton sebab suara aku yang tak sedar ni korang sanggup menonton dan korang sanggup tahan. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum. Kak Milo. Apa macam gampang lah tu gua kata apa? Korang. Aku dengar balik, aku cakap korang tu macam klise tau. Aku dengar, ya Allah. Sampai sepo dulu aku buat video aku cakap orang belah KL lah. Aku sedang duduk Kedah awak aku cakap KL. Aku cakap korang. Abah bayangkan aku cakap korang. Okay, macam aku sembang dengan member aku. Weh, korang nak pergi mana? Oh, nak korang nak pergi mana? Oh, patutnya orang cakap, korang nak pergi mana tu? Tu orang KL tau. Tapi pelik lah. Kalau aku ni cakap korang, walaupun IC aku 14. IC aku nombor 14. Kalau pun nak tahu, IC aku nombor 14. Aku lahir dekat KL. So aku dah menetap kat Kedah ni. Elok-elok lepas lahir. Lepas tu terus aku mai Kedah. Sebab family aku memang asal Kedah. So aku balik ke kampung halaman aku. Patutnya aku lahir tak cukup bulan. So patutnya aku lahir dekat Hospital Masuri Citra. So aku keluar awal, aku lahir KL lah. Mak aku dekat KL. Mak aku study masa tu. So guys, untuk pasal video tadi, aku nak minta pendapat hampa pula. Untuk reaction hampa pula, hampa letakkan kat komen. So aku sebenarnya lo ni, aku ingat nak buat video untuk review game bola lah. Tapi aku kena tengok game tu kalau nak buat review. So aku ingat nak buat review bola, tapi aku tak tahu sama ada aku nak buat review bola di Liga Malaysia ataupun EPL. So hampa boleh letak di ruang komen. Walaupun aku tahu komen takkan ramai. Biasalah orang baru nak apa, nak semula memang hilang viewers yang dulu. Okay, so aku sekarang aku nak hampa subscribe channel aku. Dan jangan lupa subscribe channel FI Studio yang 737 subscribers yang warna kuning tu. Okay, so aku nak minta apa, tolong subscribe channel tu sekali. Sebab kita nak aktifkan kembali channel team kita. Aku dah bincang dah dengan kawan aku, iaitu merangkap ahli FI Studio juga, FI Naif Official. Okay, dia pun salah satu dalam team YouTube aku. So hampa pun boleh subscribe channel dia sekarang. So okay guys, kita jumpa di next video. Aku ucapkan terima kasih kerana hampa menonton video ni sampai habis. Okay guys, jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like and share guys. Bye bye. Assalamualaikum. Peace.